Bandar Zaitania pada hari ini kelihatan seperti biasa, aman dan makmur, sentiasa dalam perlindungan kumpulan robot Zeta. Walau bagaimanapun, sebaliknya, ada penduduk yang perasan akan wak-wak panas yang muncul secara misteri dari pembentung-pembentung sekitar Bandar Zaitania. Ni apa ada keluar awak panas ni? Peliknya. Tolong abaikan perbualan anak-anak muda ni. Ya, perkara misteri ini pastinya ada kaitan dengan geng Calavera. Apa agaknya agenda jahat mereka kali ini? Kalau nak tahu, saksikannya dalam episod kali ini yang bertajuk Lava Berapi. Aku rasa macam ada benda sedang berlaku di Zaitania. Rasanya Bos Besar Omega ada rancang sesuatu. Jap lagi mesti dia bagi tahu kita. Iyalah bos kecil, mesti ada kaitan dengan raksasa baru ni. Aish, masa Omega tak ada, tak payahlah panggil aku bos kecil. Alah, kan comel saya panggil bos kecil. Bos kecil. Hei, kecil je aku tengok kau ni. Bos, janganlah bos. Cukuplah tu bos. Bergorong seorang dah jadi macam ni. Janganlah bos terjangkit pula sekali. Hei, ni apa hal seronok sangat ni? Hai bos. Kami bukan gurau je bos. Sudah. Kali ini aku dah sedia dengan idea raksasa yang baru. Memang yaulah bos. Tapi apa cerita dekat Bandar Zaitania bos? Ada kaitan ke dengan raksasa ciptaan bos yang baru ni? Ya. Aku telah buat saluran lava di bawah Bandar Zaitania secara rahsia. Ini akan membantu memperkasakan lagi kehebatan raksasa aku ini. Wow, lava. Patutlah berasa-rasa. Oh, kalau raksasa magma sebelum ni setakat kemarau je, yang ni terus lava. Memang jadi kambing golek lah robot Zeta tu. Ya, kali ini aku nak tengok keupayaan Robo Zeta. Kalau diorang boleh kalahkan yang ini pula. Data raksasa aku dah transmisi ke kapal kau. Gunakan bilik ciptaan raksasa dan hantar raksasa ini ke Zaitania. Baik, bos. Ini kali saya akan beri panduan hidup sebaik boleh dekat raksasa ini supaya dia menang. Tapi kalau kalah, pengertian hidup yang dia akan belajar. Kau ni tak habis-habis dengan pengertian hidup kau. Bos, kalau guna kuasa lava ni, biar saya juga. Tema raksasa kali ni mesti... Hei, nak kenalkan raksasa tu, aku punya bahagian. Raksasa ini berkuasa. Amaran. Terdapat kebakaran berlaku di dalam markas. Apa yang berlaku ni, Zeno? Kebakaran? Ya, saya sedang cuba mencari lokasi kebakaran tersebut. Sebentar ya. Alamak. Macam mana boleh berlaku kebakaran pula ni? Tak apa, Li. Jangan risau. Markas kita kan ada sistem keselamatan yang canggih. Lepas dapat lokasi kebakaran, saya akan aktifkan sistem pemadam api. Dan dengan kamera CCTV, kita boleh tahu punca kebakaran itu. Ish, apa agaknya punca kebakaran ni? Takkan askar Baba datang lagi kot? Saya dapat kesan lokasinya. Ianya adalah di... ini dapur markas. Dapur? Saya dah aktifkan sistem pemadam api. Kebakaran telah berjaya dikawal dan dihentikan. Hai, nasib baik dapat dipadamkan. Kalau tak, boleh merepak ke lokasi lain. Tapi tak ada orang pun kat dapur. Jap. Sekarang ni, siapa yang tak ada kat dalam bilik ni? Woi korang, dapur terbakar! Tak payah panik. Zeno dah uruskan. Ya ke?
Nasib baik. Takut aku tengok api menjulang-julang tadi. Aduh, kau ni. Macam mana sampai dapur boleh terbakar? Kau masak ke? Kau main mercun? Masa saya masak tadi, saya tengok buku resepi. Tak perasan atas kuali ada api. Rex, lepas ni kamu mesti lebih berhati-hati ya. Jangan ulangi kesilapan macam ni lagi. Ya, baiklah. Saya janji. Tapi saya rasa macam takut nak masak lagi lah. Kamu trauma ke, Rex? Entahlah. Masa saya nampak api besar tu, saya kaku sampai tak dapat buat apa-apa. Jadi, saya terus berlari. Tak beritahu Zeno. Orang suka memasak boleh trauma tengok api. Nganda-nganda je lah kau ni, Rex. Robo Zeta semua. Saya ada sesuatu nak bagi tahu kamu. Masa saya periksa keadaan di bandar Zetania tadi, saya ada menemui sesuatu yang misteri. Apa tu Zeno? Saya mengesan ada satu saluran lava yang dibuat di bawah tanah di seluruh kawasan bandar. Lava. Bunyinya macam ada kaitan dengan geng Calavera. Tak syak lagi. Saya akan teruskan siasatan. Dan jika ada apa-apa, saya akan beritahu segera pada kamu semua. Baik, Zeno.